Macam mana cara dia? Sendiri layan ambil. Oh, dia ambil sendiri kita. Oh. Bawa gaduh awak. Oh, dia malam itu. Oh, dia ikan kecil-kecil je nah. Ikan besar-besar tak ada, tenggiri tak ada. Oh, dia main pilih sendiri. Ikan tu bayar. Ha? Dia ikan besar-besar tak ada, tenggiri tak ada. Mau gitu deh. Mau gitu. Ni ambil dia. Ada orang dah. Dek, ini krisi ni? Bukan, timung lain. Apa? Timung? Ah, timung. Ah, timung. Ikan timung. Bukan krisi. Krisi orang dah pilih. Aku tanya. Tapi sedap juga tak? Ikan apa ni cik? Timung? Timung. Oh, rasa macam krisi lah ni. Oh, kacau. Tak bukan. Buat apa singgang? Ya. Buat masak lemak sedap ke? Oh, dia keras sikit. Oh, sini biasa buat apa? Singgang. Hak cik biasa mana? Ya? Oh, samdah dah. Sisik dia keras sikit dia. Oh, gitu lah. Oh, biasa buat apa? Singgang sama asam pedas lah. Sebab dia keras sikit dia. Asam pedas goreng. Oh, itu orang lebih pilih kisi je. Tapi yang tu dah ada orang dah. Beli ikan juga ke? Jual? Oh, sini ramai peraih-peraih ha. Oh, ikan timung nama dia. Buat asam pedas atau goreng. Cubalah buat asam pedas. Ini ikan timung. Nampak macam krisi. Tapi bukan krisi, timung nama dia. Ikan timung. Nampak macam krisi. Lo ni yang 58. 20 di 20 timung. Dah ni. Dah. Ambil mana kak? Boleh begitu lah macam. Tambah ke?